اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا يا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Khabar semua? Alhamdulillah, baik. Segala pujian itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita berkumpul pada malam ini untuk kita menyambung kembali kelas Al-Quran dan tajwid kita. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga, baginda, para sahabat yang mengikuti jalan mereka sehingga ke hari kiamat, insya-Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini dicatat sebagai amalan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan untuk kita memahami ilmu yang kita pelajari, dan juga dikurniakan kita bacaan yang terbaik dan bacaan Al-Quran terbaik dalam hidup kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sabdaan Nabi SAW, sebaik-baik kamu, yang mafhumnya sebaik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, bukan saja yang mempelajari Al-Quran, juga yang mengajarkannya. Yang utamanya adalah mereka yang datang untuk mempelajari Al-Quran, golongan yang disebut dahulu dalam hadis yang disebut. Tujuan kita datang untuk mempelajari Al-Quran bukanlah untuk kita memperindahkan, sekadar mengindahkan sahaja, namun kita nak membetulkan sebutan-sebutan huruf untuk menambah baik bacaan kita, kerana pahala membaca Al-Quran ini bukan sedikit. Sabdaan Nabi SAW, pahala membaca Al-Quran itu antara mafhumnya, pahala membaca Al-Quran itu satu huruf itu adalah 10 pahala. Tidak aku katakan alif lam mim itu 10 pahala, tetapi alif 10 pahala, lam 10 pahala, dan mim 10 pahala. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang dapat hadir, kerana kuliah tajwid selalunya kuranglah sedikit orang yang terpilih sini. Alhamdulillah. Ini saya kategorikan sebagai ramai, yang mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang lain dapat menghadirkan diri juga, insya-Allah. Jadi untuk kita meneruskan kelas kita pada malam ini, kita mulakan dengan latihan makhrajul huruf. Latihan makhrajul huruf. Jadi pada minggu ini, insya-Allah, saya memilih 2 huruf dalam kategori huruf tebal, iaitu huruf dha pada muka surat 17, huruf dha dengan huruf dad. Dad itu pada muka surat yang ke-15. Saya rasa kita dah pernah sentuh dad, tapi saya nak letakkan kali ini gandingan bacaan kita dad dengan dha. Dad dengan dha. Baik, kita pergi kepada huruf dha dulu. Huruf dha ni, tuan-tuan, nama dia adalah Allah dalam dalam ejaan dia, Allah ataupun dha. Dan makhrajalnya dalam dicantikkan dalam kitab bahagian ujung lidah dikeluarkan sedikit, ditekan secara ringan ke bahagian ujung di atas. Makhrajnya sama dengan huruf za dan juga huruf sa. Huruf yang ta, za, abang dia yang tebal adalah huruf dha. Jadi huruf dha ni kita sering kali menyebut dia dengan za. Za. Jadi kalau kita sebut dengan za, tancap sikit, keluarkan lidah, maka dapatlah kita bunyikan dengan za. Huruf za ini salah satu daripada sifatnya adalah isti'la. Isti'la ini bahasa mudahnya tebal, terangkat bahagian pangkal lidah, maka kita tebalkan sedikit bunyi dia, menjadikan dia za. Za. Perlu ke sampai za? Za tak perlu. Awalan nak membezakan za dengan
Dha kita push ke dalam sikit itu boleh pada awal-awal. Namun pada bila kita dah boleh sebut yang tebal sangat tu, kita tajam, bagi dia bunyi lebih lembut dan lebih cukup dia syarat dia untuk bunyikan dha. Okey. Baik, sifat yang ada pada dha ni juga tertahan nafas jahar, rakhawah, terlepas suara. Terlepas suara bermaksud bila dia mati itu penuh ruang masa tu untuk bunyi dia. Jangan bunyi sikit. Itu sikit. Bunyi sampai penuh. Okey. Juga huruf dha ini itbaq. Itbaq ini tertutup rongga antara lidah dan langit-langit, menempel lidah kita di langit-langit, menjadikan hurufnya lebih dalam kumpulan isti'la, dia lebih lagi lah ada itbaq. Dan terakhir ismat tertegah huruf dari bersegera keluar. Baik, kita terus pergi kepada bacaan wazan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, huruf dha lidahnya dikeluarkan. Lagi sekali. 1, 2, mula. Okey. Baik, pada baris yang kedua, Zuzan. Jangan bunyi zan, tapi zon. Zuzan. Zani. Penuhkan bunyi zana. Zani zana. Minal muzni. Madhidan ghanidhan. Banyak kali lidah kena keluar ni sebab latih makhraj ni kan. Baik, kita ulang yang baris kedua, bacaan dengan dua benda sikit. Silakan 1, 2 mula. Daripada baris kedua, Zuzan. 1, 2 mula. Ya. Minal muzni. Ya. Madhidan ghanidhan. Nampak rasa kan? Berat dia. Okey. Baik, kita terus pergi kepada huruf yang seterusnya. Untuk sikit susurannya 15 Huruf yang seterusnya adalah huruf dha. Huruf dha ini jom tengok makhraj. Makhraj ia mengatakan bahagian tepi kiri atau kanan pangkal lidah ditekan ke bahagian gigi geraham. Okey. Maknanya kita kena tolak gigi kita tu, tolak lidah kita itu ke bahagian gigi geraham untuk dapatkan bunyi dha. Bahagian lidah mana? Hujung lidah ke? Tolak ke tepi gigi? Tidak, bahagian tepi lidah. Jom kita cuba. Okey. Antara kesalahan yang saya jumpa sebutan dha ni, dia seolah-olah kita membunyikan huruf D yang ditebalkan. D yang ditebalkan dia akan jadi do. Tapi digulung-gulunglah bunyi tu, nak suruh bunyi tebal lagi daripada D. Jadi dia akan bunyi do. Itu belum cukup. Itu nak tancap kat mana? Lidah dia tak tolak tepi. Lidah dia bergulung ke dalam saja. Do kan? Do. Dia tak boleh jadi. Kalau ada cucu ke anak kita ke bunyi begitu, suruh ditancap, tolak lidah tu bukan hujung lidah tapi tepi lidah ke bahagian geraham. Okey. Geraham kanan atau kiri, keselesaan masing-masing lah. Jadi dia akan bunyi dengan dha. Okey. Dha. Kalau kita tolak hujung lidah, ada juga yang faham
tolak ke tepi geram, tolak hujung lidah. Bo. Jadi bayar kan. Dia nak cuba tolak hujung lidah, bukan lidah hujung tu kena tolak, lidah tepi. Tepi. Bo. Okey, jadi kita dah faham dia punya lawan dia ataupun tasyabuh dia yang hampir sama, tapi yang salah pada sisi yang masyarakat biasa ialah huruf D yang ditebalkan. Ini bukan D yang ditebalkan, ini adalah dha. Dia huruf yang istimewa lah. Antara huruf yang susah ni adalah dha. Baik, kita pergi kepada baris yang kedua. Budan. Budan. Sama juga, kalau di baris 2 jangan bunyikan dia dan tapi dhan. Tebal. Lagi sekali, budan. Budan. Dhani dhabna. Dhani dhabna. Ada dot mati kat situ. Dot mati ada hukum qalqalah ke tidak? Tak ada. Tak ada kan? Jadi jangan dhabna, itu qalqalah tu. Jangan qalqalahkan. Simpan aja bunyi itu. Simpan aja bunyi itu ketat-ketat, kemudian pergi kepada huruf selepas dia. Dhani dhabna. Dhani dhabna. Minal mudni. Minal mudni. Madidan. Dhanidan. Madidan. Dhanidan. Okey, lagi sekali. Madidan. Dhanidan. Madidan. Dhanidan. Mungkin ada yang pernah mempelajari dha ni daripada guru yang mungkin saya boleh kata generasi dulu, dia sengit-sengitkan mulut. Dha. Tapi sebenarnya itu kaedah yang diajar oleh guru kita, guru-guru yang lama dah. Namun sebenarnya kita tak perlu sampai macam tu lah. Tapi mungkin pada awalan tu diajarnya begitu, kita seterusnya kita mencari guru-guru yang lain menerangkan bahawa tidak sampai ke tahap itu. Apa implikasi kalau kita buat itu? Bila kita ngaji, dia kalau kita sebut perkataan dha satu je, boleh, mudah je, dha kan. Tapi bila kita sebut jadi kalimah tu dia jadi lambat lah. Kita nak sebut perkataan dhalalin mubin kan, jadi dhalalin jadi macam lambat sikit, ada drag sikit. Itulah sebenarnya dia punya kesan dia. Namun yang kita pelajari, dha ni tidak perlu diherapkan kita punya bibir tu. Mudah-mudahan kita dapat upgrade ataupun touch up kepada yang hilang, yang tak perlu sengitkan bibir, insyaAllah. Baik, lagi sekali kita baca wazan dha daripada atas. Dhadidu ba'la. 1, 2, mula. Dhadidu ba'la. Ya. Dudan. Dhani dhabna. Lagi sekali. Dudan. Dudan. Ya. Dhani dhabna. Ya. Minal mudni. Ya. Madidan. Dhanidan. Baik. Itu adalah huruf dhan. Okey, huruf dhan. Dan nama dia saya pernah tengok huruf dhan ini dia berakhir dengan bunyi D. Dhad. Jadi kalau kita sebut huruf dhad, jangan sebut dad. Dad apa huruf terakhir itu kita tak tahu. Pastikan dia punya D lah, huruf dan. Dhad. Okey, dhad. Baik, 2 makhraj kita sentuh pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat membezakan antara yang saya huruf dha ini disebut macam huruf dha dibocor fi dhalalin mubin. Pernah saya jumpa bacaan yang sebegitu. Maka itu berlaku kerana dia ingat dha ini macam dha juga. Tuan-tuan pernah tak lagi huruf sad, dha, ta, dha ni orang tak dapat tangkap. Belum pernah jumpa kan? Orang tak dapat beza. Pada tulisan tu dia tak dapat beza sad, dha, ta, dha. Sebenarnya ada kadang-kadang yang tak dapat beza. Bila dia jumpa huruf dha, dia ingat tu huruf dha. Bila dia jumpa huruf dha, dia ingat tu huruf sad.
Jadi kalau ada sahabat-sahabat macam itu, bantu dia supaya dia boleh ingat sod.Allah. Baik, kita pergilah kepada bacaan kita seterusnya, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan melatihan makhraj dapatlah kita semat perbezaan antara Allah dengan Allah. Surah Al-Kahfi 296. Kita berakhir pada ayat yang ke-21 ya. Kita berakhir pada ayat yang ke-21. Hari ini kita nak masuk pada ayat yang ke-22. Ambilkan saya tu yang putih tu. Baik, Ini stand. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. Ya. Hukum tajwid yang boleh kita sentuh sikit. Thalathatur ra. Tanwin bertemu ra, jangan kita dengukan. Lalu je ra tu. Baik, kita teruskan. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. Okay. Bil ghaib. Apa nama hukum kat situ والقلق كبر. Ghaib. Panjang pula dia. Ni nama dia qalqalah, betul? Dia ada dua benda boleh disebut kat situ. Qalqalah kepada huruf ba. Ghaib itu lin kan, asalnya lin. Bila dia jadi panjang wakaf, dia jadi mad lin. Mad lin alif disukun. Mad lin pun boleh juga. Jadi ba itu ghaib, ba itu qalqalah. Okey. Kadar bacaan 2, 4 atau 6. Okey, baik, kita teruskan. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. Ada dengung tak pada potongan ni? Ada. Ada berapa? Satu je. saja. Dan laksanakan, cukupkan harakatnya. Lagi sekali, وَيَقُولُونَ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. كلبهم. Lagi sekali, ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. Ya. Baik. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. Ya, ini ada banyak sikit hukum tajwid yang kita boleh jalan-jalan tengok. Qur Rabbi itu bacaan idgham kan? Sebab sini dah pernah belajar, kita ulang kaji. Qurra, lam mati berjumpa dengan ra itu. Qurra tu dia bacaan idgham apa? Ra dengan lam ni idgham yang tiga beradik itu. Mutajanisain, mutaqaribain, mutamathilain. Yang ini kalau kita belajar elak topi, tapi sekali-sekali Kena kita juga. kena singgah jugalah Kena juga. Idgham yang ini saya panggil idgham tinggi sikit lah, sebab dia susah nak ingat. Mutamathilain sama, huruf yang sama jumpa. Mutaqaribain, huruf yang makhraj dia dekat. Jadi apa asas ilmu ulang kaji untuk kita
kita masuk 3 beradik idgham ni adalah mengingati makhraj. Ilmunya kena ingat makhraj. Jadi kalau makhraj kita tak ingat betul lagi, mungkin susah sikitlah kita nak menguasai. Namun pendek ceritanya, hukum di sini adalah idgham mutajanisain. Okey. Cara baca dia, cara baca kalau orang tak tahu hukum, dia tengok tulisan je, maka dia akan baca mengikut tulisan. Qurra, lam bunyi tak lagi, lam tak payah bunyi dah. Qul rabbi, itu bacaan yang tidak betul. Qul rabbi salah. Jadi tanda pada ra tu sabdu. Jadi terus masuk u dengan ra. Qul rabbi, macam itulah. Jadi jangan baca qul rabbi. Walaupun lam tu ada, kalau Quran ada warna-warni, dia dah warnakan dengan warna lain daripada lam tu, tinggalkan. Baik. Seterusnya rabbi itu mad jaiz munfasil. Boleh baca 2, 4 atau 5. Di sini kita baca 5 lah. Okey, baik. Seterusnya bi'iddatihim ma. Ni hukum dia ada ni. Pendek ceritanya dengung, tapi ada nama apa nama dia? Mim mati bertemu dengan mim, boleh jadi 2 nama. Yang pertamanya idgham syafawi. Idgham syafawi. Yang kedua tadi tu idgham mutamathilain. 2 nama lah. Kalau hukum yang melibatkan mim mati ni kita terus letak dalam kepala kita, nama hukum tu mesti akan berbunyi syafawi. Idgham syafawi, ikhfa syafawi, idgham syafawi. Asasnya mim mati. Mim mati bertemu apalah. Okey. Baik, ni kena dengung, jangan tak dengung. Kemudian illa qalil. Saya saja nak tanya dekat qalil, agak-agak apa nama hukum ni? Ma'arif disukun. Mat yang paling glamour lah, ma'arif disukun ni. Tapi dia duduk kat tengah-tengah ni. Perlu ke saya memanjangkan wakaf dia? Cukup sekadar 2 je. Cukup sekadar illa qalil, atau saya kena baca illa qalil? Soalannya 2 kan ma'arif disukun ada 2, 4, 6 kan? Jadi kat sini saya boleh baca 2 tak? Jawabnya kena tengok pelaksanaan ma'arif disukun di tempat lain kita dah baca berapa. Kalau daripada awal kita dah baca dengan 4, maka di sini pun kena baca 4 juga. Jadi kebiasaan kita baca ma'arif disukun adalah 4. Jadi letaklah 4 kat sini ya. Baik, malam ni kita bincang kita jadi macam muka macam boleh tak ni? Tapi kena sentuh jugalah sekali-sekali. InsyaAllah. Bukan tanya ni, bagi tahu dulu. Nanti saya tanya. Kita teruskan baca kita tuan-tuan. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Baik, kita jumpa huruf yang kita bincang makhraj tadi, itu huruf Allah. Pastikan lidah kita keluar Okey, zahira tu pastikan keluar. Lagi sekali tuan-tuan, ambil daripada fala. Silakan. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Keluarkan lidah. Keluar ke tidak lidahnya? Keluar sikit. Saya ujung-ujung sana saya dah tak dengar. Saya berpada dengan melaksanakan yang kita belajar tadi ya. Dia dah jauh sikit. Dia punya volume tu dah jauh sikit sana. Okey, baik. Kita teruskan. Wala tastafti fihim minhum ahada. ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Di sini ada banyak huruf mati huruf sukun. Jadi saya nak sentuh biar huruf sukun bunyi penuh.
bunyi penuh. Apa maksud penuh? Setiap huruf kan ada ruang dia. Penuhkan ruang dengan bunyi dia. Wala tas, bunyi biar penuh. Jangan wala tas taf. Nampak sin tu macam ada ruang kosong kan? Ruang kosong. Jangan kosongkan, biar dia penuh. Wala tas taf, tas taf penuh. Juga pada huruf fa. Wala tas tafti. Jadi penuh. Jangan ada sikit-sikit. Sikit-sikit contoh wala tastafti. Nampak ada kosong tu kita tak nak. Juga berlaku pada huruf-huruf mati yang lain. Walaupun kita mempelajari ada huruf yang rakhawah dan tawassut. Boleh faham? Rakhawah dan tawassut kan? Namun tawassut itu kalau bacaan murattal kurang, kita akan nampak tawassut dia. Kita akan penuh juga bacaan dia. Okey. Sekali lagi pada potongan ini wala tastafti fihim. Silakan 1, 2 mula. Wala tastafti fihim minhum ahada. Lagi sekali wala tastafti fihim minhum ahada. Dalam Al-Fatihah kalau kita nak comelkan, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Ihdina dan Ihdina. Kita kosongkan tu, tak nak penuhkan. Okay, baik. Kita terus pergi. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Di sini ada yang istimewa sikit lah. Eja'al li syai'in tu dia istimewa sikit. Biasa kita jumpa sya dengan ya gabung, tapi ini sya alif ya, dia istimewa sikit. Ni dari sudut eja'al lah. Baik, potongan ini ada berapa tempat dengung kan? 2 Berapa 3 tempat dengung dulu? Kenal pasti 3 kan? 2 dengung. Nun sabdu, nama hukumnya Nun sabdu wajib al-ghunah. Nun sabdu seorang-seorang kan, tak ada apa balik 2 apa, itu wajib al-ghunah. 2 wajib al-ghunah. Lagi 1 dengungnya hukumnya apa? Ikhfa. Fa'ilun dha. Ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki. Jadi 3 tempat ini berikan hak dengung dia. Lagi sekali ya. Wala, silakan. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء berjumpa ya tu kena dengungkan. Dengung masuk ke hidung. Illa an yasha Allah. Sila. Illa an yasha Allah. Kalau kita kurangkan dengung, jadi laju lah bacaan kita. Cukupkan. Baik, kita terus pergi yang seterusnya. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى. Jadi dekat asa tu. Asa nak berhenti ada tanda panjang tu. Asa kalau berhenti jadi berapa harakatnya? 2 kan? Sebab dia mad jaiz. Lagi sekali wadhkur
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Kita jumpa satu qalqalah qaf li aqraba, berikan dia masa keluar dulu. Ada orang dah masuk makhraj tapi dia tak terlepas. Dia tak terlepas. Lepaskan, jangan simpan. Li aqraba min itu pun itu tidak dikira qalqalah lagi. Okey, dengar ada tak bacaan macam ni ya? Li aqraba min. Kalau ada bacaan yang saya dengar gitu lah, dia kat sini kata lain. Li aqraba min. Qalqalah ni keluar lambat. Dia masuk dulu, kena baru keluar qalqalah. Li aqraba min. Yang tu qalqalah ni kurang syamil, kurang tepat. Dia kena keluar cepat. Li aqraba min. Gitu beza. Sikit je beza ni kan? Sedikit je beza. Kalau kita dengar beberapa kali baru kita mendapat tangkap lah. Jadi jangan lambatkan keluar bunyi qalqalah tu, terus je keluar. Ya, li aqraba min. Kita ambil daripada waqul asa. 1, 2 mula, silakan. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Panjang sangat ni, terbaca-baca. Okey, ayyah. Jangan tak cukupkan dengunya. Ayyah, dia ni cukupkan masa lama dia tu. Okey, lagi sekali tuan-tuan, waqul عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Selepas kita ulang 2-3 kali, perasan tak nafas kita boleh sampai dengan tenang Pertama kali tak sampai lagi, kali kedua pun macam susah sikit. Kali 3 dah boleh, kali keempat dah boleh sampai. Jadi kita punya bacaan dah semakin cantik sebenarnya, sebab tu dia nafas kita boleh sampai. Jadi dengung ni laksanakan, jangan takut nafas habis. Sebab nak buat dengung, buat je. Dan nafas habis kita berhenti lah. Macam gitu kan. Baik, kita teruskan ayat seterusnya. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ. Mi'atin tu dia pendek ya. Mi'atin sini. Okey, saya ulang balik. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Kalimah wazda, huruf za itu kan, penuhkan bunyinya. Jangan sikit-sikit. Jangan wazda sikit tu, penuhkan penuhkan. 300 sinina wazdadu 9. 300 سنين وازدادوا 9. Perasaan tak jumpa. Salah lagi sekali. 1, 2 mula. 300 سنين وازدادوا 9. Mi'atin tu jangan salah kena pendekkan mi. Baik, kita teruskan bacaan kita.
Qulillahu a'lamu bima labithu. Qulillahu a'lamu bima labithu. A'lamu, ain mati juga kena cukupkan masa dia. Qulillahu a'lamu bima labithu. Qulillahu a'lamu bima labithu. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Lagi sekali, lahu ghaibus samawati wal ardh. Ini dhad, kita matikanlah dhad. Huruf wal ardh, huruf ra tu untuk saya pernah ada pelajar yang membacakan ra tu pendek sangat. Samawati wal ardh, ra tak bunyi kan, terus masuk dhad. Ra tu dia jadi pendek. Dia dah jadi habit. Bila jadi habit, dia jadi macam susah sikit lah nak buang, nak memanjangkan ra. Namun yang peliknya hanya pada kalimah jadi gitu. Kalau kita sebut perkataan lain, wa arsala, jadi je ra dia panjang. Jadi kalimah ni mungkin istimewa sikit. Bila dia dah lock dalam mulut kita tu, dia susah nak dikembalikan. Jadi ingat, ra ini walaupun ra mati, dhad mati, hak penuh ra tu jangan dikurangkan. Lahu ghaibus samawati wal ardi. Kalau kita tak berhentikan dhad kan, jadi gitu tu kena beri sama masa tu. Samawati wal ardi. Tu kalau kita letak wakafkan dhad ke. Kalau kita wakaf samawati wal ardi, jadi ra tu jangan dipendekkan sangatlah. Gitu. Okey, lagi sekali, lahu ghaibus samawati wal ardh. Betul. Absir bihi wa asmi'. Absir bihi wa asmi'. Ya. Wa asmi'. Wa asmi'. Mim bawah mi ain. Kalau boleh kita kawal jadi mi jangan jadi mek tu macam mi tu tak cukup. Absir bihi wa asmi'. Absir bihi wa asmi'. Kena kemaskan mi tu. Terus ma lahum min dunihi min waliyyin wala yushrik. Ma lahum min dunihi min waliyyin wala yushrik. Huruf kaf hidup, kaf depanku, tapi bila wakaf dia jadi mati, maka keluarlah sifat hamas. Iaitu bunyi bunyi itu bunyi angin kecil. Itu nama dia hamas. Jadi kena huruf kaf ini di mana-mana pun dia mati, kena bunyikan itu. Allahu akbar, kena bunyikan dekat. Jadi kat mana-mana kita jumpa kaf juga kena bunyikan gitu. Baik syarakat atau tu yang tu baik turutan. Okey, baik, lagi sekali kita ulang. Malahum, silakan. Malahum min dunihi waliyyin wala yushrik. Ada yang baca habis cepat. Cepat penuh dia sampaikan yushrik. Kenapa yang cepat? Dengung tak cukup, dengung kena cukup. Bila dengung banyak dekat satu tempat, satu potongan ayat tu, kalau kita tak cukupkan dengung, kita akan ketara sampai awal. Dipanggil offside.
Offside. Dia sampai awal daripada pertahanan. Okay. Jadi dengur kat sini ada berapa ni? Mudahnya ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. 4 lah, 4. 4 dengur. Jadi kena sabar. Kena beri 4 tempat tu dengur. Jangan skip. Okey, kita ulang lagi sekali dengan memberikan hak dengur. Saya contohkan. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushrik. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك Boleh. ولا يشرك في حكمه أحدا. ولا يشرك في حكمه أحدا. Kita jumpa lagi kaf mati tu dekat perkataan hukmihi. Keluarkan bunyi k. Bagi dia masa lah. Wala yushriku fi hukmihi ahada. ولا يشرك في حكمه أحدا. Bunyi k itu pada saya dia bunyi yang seronok kita sebut. Dia bukan untuk menambah-nambahkan jadi dia punya kacak, bukan. Itu bukan kacak, itu asas. Jadi pastikan kita boleh terus amalkan bunyi kecil. Ada 2 huruf saja yang kena keluarkan, kena push bunyi tu. Kalau dia tak dikeluarkan, dia tak automatik keluar. Huruf kaf dengan huruf ta. Kaf dengan ta. Okey, baik. Ada terus lepas tu. Watlu ma, itu bunyi ta. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. Nampaknya azan kita Cepat sangat. يا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Surah Al-Kahfi. Rasa macam sampai, tapi tak sampai. Lagi sekali kita tarik nafas. Lagi sekali cuba. 1, 2, mula. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Ada 2 huruf ha pedas dan ha bulat berdekatan, iaitu pada kalimah min dunihi multahada. Bagi dicomel pada tahada. Tahada tu kena bagi effort sikit, keluarkan bunyi ha pedas. Walan tajida. 1, 2, mula. ولن تجد من دونه ملتحدا. Rasa sikit lah, effort dia lah untuk ha Pedas. Antara ha bulat dengan ha pedas, sentiasa ha pedas yang kena effort sikit. Baik, saya bacaan kita sampai sini. Saya nak cuba ulang kaji tajwid dengan cara saya namakan ini sebagai mengeluarkan hukum tajwid secara berjalan. Kita tak berjalan, tapi bacaan tu kita jalan-jalan. Kita ambil ayat terakhir je, tuan-tuan. Saya tanyakan dan tuan-tuan kalau ingat keluarkan hukum tajwidnya. Okey, baik. Kalimah watlu ma uhiya. Ma uhiya. Apa hukum tajwid yang kita boleh keluarkan daripada situ? Jaiz mad asli. Uhiya mad asli. Okey, baik. Ilaika li. Mad lin ke lin? Lin. Betul. Min kitabi ikhfatiki. Kitabi mad asli. Di mana? Ta. Min tadi kitabi mad asli. Kitab.
Sekolah. Mat apa? Mat Kata yang sama ni. Kitabi. Mat apa dekat situ? Mat asli. Mat asli. Kitab. Mat alif sukun. Mat alif sukun. Dengan sebutan saya tadi kitabi. Kalau Lepas wakaf. tu saya tak matikan. Saya sebut huruf ni. Perkataan tu penuh kitabi di mat asli, betul. Kali kedua saya pun buat kitab. Saya wakafkan kalimah tu. Maka dia jadi mat alif sukun. Betul. Dah hilang dah mat asli dia, nampak? Dan ba itu jadi qalqalah. Baik. Rabbik. Apakah hukum dekat bik? Hamas. Keluarkan bunyi apa? Hamas. Sifat pada huruf hamas. Okey. La mubaddila li kalimatihi. La mad asli. Li kalimatihi. Ada dua huruf kat situ. Yang dua harakat. Li kalimatihi. Ma itu ma asli. Ma asli walaupun alif mafsurah dia juga ma asli. Tihi maksirah. Maksilah. Silah. Sebutan dia maksilah. Qasirah. Betul? Ada yang ingat siapa yang macam lupa-lupa sikit, nama dia maksilah qasirah. Pada bunyi mana? Tihi. Itu lah. Maksilah. Baik, terus. Walan tajida. Dengung tu. Dengung tu nama dia dengung irfa hakiki, ya. Tajida Sama juga. mindu. Dengung lagi. Dengung itu jenisnya irfa hakiki juga. Dunihi. Dua hukum. Du tu apa du? Belah sana fokus dulu. Sikit lagi. Dunihi. Apa nama hukum du tu? Mat asli. Nihi. Masilah Masilah Qasirah. Tak apa Ji, kita ulang kaji ni. Sebab mungkin dah lama tak sentuh, dia jadi lupa nama kan. Mat silah. Silah tu huruf sod, lam, ha, jangan s tapi sod. Mat silah qasirah. Silah. Multahada. Hujung tu. Multahada. Apa nama hukum? Mat Iwan. Iwan tu aja macam mana? Ain, waw dengan dot. Jadi bunyikan iwal. 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 Ijaz sebenar iwal. Itulah kita panggil tajwid jalan-jalan. Kita tak jalan-jalan cari tajwid. Tengok kumpulan je jalan-jalan satu-satu tengok. Jadi benda ni boleh membuat kita ulang kaji sikit lah. Okey. Begitulah keadaan dia. Baik, sampailah sini kelas kita.